Baik, sebagai definisi apa yang disebutkan dengan perkataan dan kalimah yang paling mudah, ibadat haji ini ialah suatu perbuatan, dengan kata lain mengunjungi Baitullahil Haram, rumah Allah di Makkah, pada bulan-bulan haji bagi mengerjakan ibadat-ibadat tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Itu adalah definisi yang paling senang dan paling ringkas serta paling mudah. Mengunjungi rumah Allah ataupun Baitul Haram di Mekah pada bulan-bulan haji dengan mengerjakan ibadat-ibadat khusus dengan syarat-syarat yang tertentu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang serta inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dapat sama-sama kita dipertemukan di sini kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi pada petang tadi, lebih kurang hampir ke pukul 6, saya menerima sistem pesanan ringkas SMS tanpa saya mengenal siapa penghantarnya dan status, meminta agar pada malam ini berbesar hati dan harapan agar Ustaz dapat memberi penerangan tentang falsafah dan simbolik berkenaan dengan amalan-amalan di dalam rukun ataupun ibadat haji. Mungkin tuan punya diri ini nak pergi umrah ke, atau ada ahli keluarga dia nak pergi umrah, wallahu alam. Tetapi sebagai membantu memberi penerangan serba sedikit berkenaan dengan apa yang disebut dan diistilahkan sebagai falsafah dan simbolik di sebalik amalan-amalan ataupun disebut sebagai rukun haji di dalam ibadat haji, maka pada malam ini insya-Allah kita akan sama-sama memberi penerangan, memberi penghuraian dan memberi pencerahan. Apakah falsafah-falsafah, apakah simbolik-simbolik yang terselindung dan tersembunyi di sebalik amalan-amalan di dalam rukun-rukun haji. Baik, sebagai definisi apa yang disebutkan dengan perkataan dan kalimah yang paling mudah, ibadat haji ini ialah suatu perbuatan, dengan kata lain mengunjungi Baitullahil Haram, rumah Allah di Makkah, pada bulan-bulan haji bagi mengerjakan ibadat-ibadat tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Itu adalah definisi yang paling senang dan paling ringkas serta paling mudah. Mengunjungi rumah Allah ataupun Baitul Haram di Mekah pada bulan-bulan haji dengan mengerjakan ibadat-ibadat khusus dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi apakah dalil serta hukum yang kedapatan di dalam agama kita berkenaan dengan soal pelaksanaan ibadat haji? Memang hukumnya adalah kemestian, hukumnya adalah wajib bagi setiap yang mukallaf,
serta berkemampuan serta cukup dengan syarat-syaratnya bagi setiap seorang Muslim sekali seumur dalam hidupnya. Apatah lagi yang belum menunaikan ibadat ini semestinya perlu memberi penumpuan yang sepenuhnya serta berazam dan berkeyakinan tinggi. Moga-moga suatu masa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menempatkan diri kita dan saudara-saudara kita yang masih belum menunaikan ibadat haji untuk sampai ke sana dan menunaikannya dengan seikhlas mungkin dan mengharapkan ganjaran pahala dan haji yang mabrur daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Manakala dalil bagi kewajipan menunaikan ibadat haji ini banyak terdapat di dalam Al-Quran. Antaranya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan sesungguhnya menjadi kemestian, sesungguhnya menjadi kewajipan bagi setiap manusia yang muslim dan beriman kepada Tuhan dan Rasul-Nya agar mengunjungi ke tanah suci Mekah, dengan kata lain mengunjungi Baitullahil Haram dengan niat untuk menunaikan ibadat haji bagi sesiapa yang mampu dan berkuasa untuk melaksanakannya. Wa man kafara, barang siapa yang ingkar, barang siapa yang kufur. Ingkar dan kufur dalam bentuk mana? Yaitu menafikan kewajiban haji ini atas dirinya. Maka apa kata Allah? Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah Allah Tuhan yang maha kaya, yang tidak pernah memerlukan dan mengharap daripada hamba-hamba dan makhluknya sama ada dari 7 petala langit dan 7 petala bumi. Ini adalah contoh di antara dalil-dalil yang mewajibkan bagi umat Islam yang berkemampuan untuk melaksanakan ibadat haji serta menyempurnakan rukun Islam yang kelima ini dengan sebaik-baiknya dan dengan seikhlas-ikhlas mungkin. Antara dalil-dalil yang boleh kita dapati di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat Rasulullah, antaranya daripada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Daripada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kenapa mesti anhuma? Kerana Abdullah ibnu Abbas merupakan salah seorang sahabat Rasulullah, manakala bapanya iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab juga adalah merupakan salah seorang sahabat Rasulullah. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal islamu ala khamsin. Terbinanya Islam itu, terbinanya asas agama ini di atas 5 perkara. Pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa sawmi ramadan, wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Rawahu syaikhan. Rawahu syaikhan bermakna hadis ini diriwayatkan oleh 2 imam besar hadis, yaitu Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya agama ini dibina atas 5 rukun. Agama ini dibina atas 5 asas, yaitu asas yang pertama yang paling tinggi dan paling kemuncak ialah mengucapkan 2 kalimah syahadah, yaitu bersaksi tiada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, mengucapkan saksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Yang kedua ialah mendirikan salat 5 waktu. Yang ketiga, menunaikan zakat.
yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima menunaikan haji di Baitullahil Haram bagi sesiapa yang berkemampuan untuk melaksanakannya di dalam kehidupannya. Baik, apakah ganjaran-ganjaran yang bisa kita dapati daripada menunaikan haji ataupun dengan kita kaitkan sekali dengan amalan umrah? Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajju mabrurun laisa lahu jazaa'un illal jannah. Umrah dengan umrah yang seterusnya. Dengan kata lain, kebiasaan ada di kalangan manusia-manusia Islam yang beriman. Mereka kerap kali melakukan umrah beberapa kali di dalam hidup mereka. Ada yang cuma sekali umrah, ada yang 2 kali umrah, ada yang 5 kali umrah, bahkan mungkin dengan bilangan yang lebih banyak. Jadi Rasulullah menuturkan umrah di antara umrah yang seterusnya adalah kafarah, sebagai penghapus dosa di antara kedua-dua umrah tersebut. Manakala haji mabrur, laisa lahu jazaa'un, tidak adalah yang dapat dibalasi balasan dan ganjarannya kecuali illal jannah. Haji mabrur itu pasti akan dibalasi, pasti akan dipahalai, pasti akan diganjari Allah dengan syurga jannah. Jadi inilah ganjaran-ganjaran dalam bentuk pahala, ganjaran-ganjaran dalam bentuk syurga yang bakal kita terima sekiranya haji yang kita lakukan diniatkan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita lakukannya dengan sebaik mungkin dan mengekalkan pelaksanaan haji tersebut untuk dibawa balik ke tempat ataupun disebut tanah air kita Malaysia, seterusnya sampailah diri ataupun hidup kita ini dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengambil kesempatan pada malam ini untuk secara ringkas mengetahui bagaimanakah bentuk pelaksanaan amalan haji yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat baginda dahulu. Mungkin kita pada hari ini ada yang sudah menunaikan haji melebihi jumlah yang pertama, ada yang dah pergi Mekah menunaikan haji kali kedua, mungkin kali ketiga. Bahkan begitu juga umrah kebiasaan dilakukan dalam bentuk dan jumlah yang lebih besar daripada pelaksanaan ibadat haji sendiri. Tapi hakikatnya dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah cuma melaksanakan ibadat haji cuma satu kali sahaja. Baik, di dalam kitab-kitab sejarah bagaimana permulaan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji yang paling tunggal di dalam hidup baginda, yang mana dikisahkan pada awal-awal bulan Zulqa'dah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat agar mengumumkan pelaksanaan haji baginda yang akan dilakukan pada penghujung bulan Zulqa'dah. Jadi pengumuman ini diwartakan kepada sahabat-sahabat dan seterusnya dimintai oleh Rasulullah agar disebarkan ke setiap pelosok dan ceruk semenanjung tanah Arab, mengatakan Rasulullah telah memberi dan membuat pengumuman bahawa baginda akan melaksanakan ibadat haji pada tahun ini pada penghujung bulan Zulqa'dah. Maka apabila berita ini sampai ke setiap genap seluruh negeri, seluruh wilayah, seluruh daerah dan setiap pelosok rantau semenanjung tanah Arab, maka dengan ini bumi Madinah sendiri menerima berbilang-bilang dan berduyung-duyung manusia yang datang mengunjungi di tanah suci Madinah untuk sama-sama menunggu dan menerima arahan daripada Rasulullah bilakah tarikh keberangkatan sebenar. Digambarkan di luar kota Madinah pada ketika itu hampir ratusan ribu khemah-khemah didirikan
hanya siap menunggu masa perintah daripada Rasulullah bilakah perjalanan menuju ke kota Mekah akan dimulakan. Mengikut kitab-kitab sejarah, sahabat-sahabat yang mengikuti rombongan haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jumlahnya dianggarkan di antara 90.000 hingga 140.000 orang jemaah. Satu jemaah yang cukup ramai, hampir mencapai ratusan ribu, 90.000 hingga 140.000 jemaah daripada para sahabat untuk sama-sama menunggu dan melaksanakan ibadat haji yang akan dicontohi oleh Rasulullah. Kerana sebaik-baik yang memberi contoh tidak ada lain dan tidak bukan, iaitu ketua bagi umat Islam pada waktu tersebut, seorang Nabi, seorang Rasul dan utusan yang datang daripada Allah sendiri, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manakah tarikh yang diwar-warkan oleh Rasulullah pada penghujung bulan Zulqa'edah? Maka tepat pada pagi 25 Zulqa'edah. Pagi 25 Zulqa'edah maka berangkatlah Rasulullah dengan para isteri baginda yang masih hidup pada waktu tersebut dengan jumlah yang kita sebutkan tadi, mengikuti dengan penuh ketulusan hati, dengan penuh keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Rasul, mula mengorak langkah setapak demi setapak mencari redha Allah dan rahmat Allah di bumi Mekah bagi menunaikan rukun Islam yang kelima ini. Jadi perjalanan ini kemudian sampai ke suatu tempat pada hampir waktu nak mencapai petang dan matahari hampir terbenam pada 25 Zulqa'edah, iaitu di suatu tempat yang dinamakan Zulhulaifah. Zulhulaifah juga disebut dengan nama lain sebagai Bir Ali. Inilah tempat berniat ihram bagi orang yang datang dari arah Madinah kebiasaannya. Dan ini adalah miqat bagi orang yang nak meniat haji. Banyak miqat lain, tapi dari arah Madinah inilah tempat dia, iaitu Zulhulaifah yang dinamakan Bir Ali. Rasulullah dan para sahabat bermalam di sini pada malam 25 Zulqa'edah tu. Jadi Rasulullah nak memulakan bila? Pada keesokan pagi. Jadi selepas waktu subuh 26 Zulqa'edah, Rasulullah mandi sunat dan kemudian terus memakai pakaian ihram, niat miqat ihram di situ, kemudian meneruskan perjalanan bersama para sahabat dengan satu laungan yang tidak ada laungan yang lebih baik daripada laungan ini di seluruh isi dunia dan isi langit, yaitu kalimah-kalimah dan ucapan-ucapan yang disebut sebagai talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata, seterusnya sampai habis. Jadi laungan ini kalau diucapkan oleh mungkin berpuluh orang, gemanya tidaklah terlalu kuat. Mungkin ratusan orang, gemanya mungkin lebih sikit. Tetapi bayangkan kalau ucapan ini dilaungkan oleh hampir 140.000 orang jemaah. Bagaimana anda dapat merasakan sekiranya anda wujud bersama dengan kafilah Rasulullah pada waktu tersebut? Maksudnya gema-gema dan laungan-laungan talbiyah ini bergema di setiap jalan, bergema di setiap lereng-lereng bukit, bergema di setiap gunung dan ganang, bergema di setiap lembah-lembah, bergema di setiap wadi-wadi, dan bergema di setiap inci perjalanan Rasulullah dan para sahabat. Akhirnya diringkaskan cerita, bertolak pada 25 Zulqa'edah, maka tepat pada 4 hari bulan Zulhijjah. Tadi 25 Zulqa'edah, jadi 4 hari bulan Zulhijjah sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi Mekah, di tanah haram. Jadi Rasulullah mula masuk kepada rumah Allah. Inilah yang disebut sebagai Masjidil Haram. Dan Rasulullah masuk di sana diikuti oleh beberapa orang sahabat.
Jadi kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain seterusnya, dan mereka kesemuanya memenuhi ruangan yang berada di dalam Masjidil Haram pada waktu tersebut. Bila saja Rasulullah masuk ke Masjidil Haram, tempat paling awal yang Rasulullah tuju ialah tidak lain dan tidak bukan, iaitu Ka'bah Baitullah, iaitu untuk menunaikan tawaf. Tawaf apa? Tawaf widak ke, tawaf rukun ke, tawaf kudum? Tawaf kudun, iaitu tawaf selamat datang. Jadi Rasulullah bila saja sampai di hadapan Kaabah, beliau duduk berhadapan dengan Hajar Al-Aswad. Kemudian beliau terus berjalan ke arah Hajar Al-Aswad dan mengucup Hajar Al-Aswad. Selepas Rasulullah kucup Hajar Aswad, kemudian diikuti oleh beberapa sahabat yang lain, Rasulullah terus berdiri di antara garisan apa yang disebut sebagai rukun Hajar Aswad. Di sini ada dua riwayat. Sesetengah riwayat menyebut yang pertama, Rasulullah mengisyaratkan dengan istilam dengan cara melambaikan tangan baginda. Satu riwayat dengan tangan semata-mata, tangan kosong. Manakala riwayat yang kedua menyebut, ada riwayat menyebut Rasulullah mengambil tongkatnya, kemudian mengangkat sambil menggerak-gerakkan tongkatnya, menggantikan tangan yang kosong tadi ke arah rukun Hajar Aswad. Tak kira yang mana sekalipun, Rasulullah buat istilam sebelum memulakan rukun tawaf kudum tadi, iaitu bertawaf. Jadi selepas istilam, tak kira sama ada dengan tangan kosong menurut riwayat pertama atau menggunakan isyarat tongkat dengan cara digerakkan, pada riwayat yang kedua, Rasulullah terus bertawaf. Tawaf biasa berapa pusingan? 7 kali pusingan. Jadi 3 kali pusingan awal. Pusingan pertama, pusingan kedua dan pusingan ketiga, Rasulullah melakukannya dengan cara berlari-lari anak, dengan sedikit pantas, bukan berjalan biasa. Pusingan pertama pun gaya lari-lari anak, pusingan kedua pun lari-lari anak, pusingan ketiga pun lari-lari anak. Jadi 4 sampai ke 7 tu berjalan seperti biasa. Jadi itulah cara tawaf kudun yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Rasulullah dengan para sahabat baginda. Selesai sahaja tawaf kudum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menghampiri makam Ibrahim. Jadi di situ berdekatan dengan Kaabah ada makam Ibrahim di dalam bekas kaca tu. Pada zaman Rasulullah, wallahu alam, bagaimanakah makam Ibrahim ini dilindungi. Jadi bersebelahan dengan makam Ibrahim, Rasulullah salat sunat tawaf 2 rakaat. Jadi Rasulullah salat sunat tawaf 2 rakaat. Bila selesai salat sunat tersebut, Rasulullah bangkit, kemudian sekali lagi bergerak menuju ke Hajar Aswad buat kali kedua. Tadi sebelum memulakan tawaf dah kucup Hajar Aswad. Ni dah lepas tawaf, dah lepas sembahyang sunat tu, sekali lagi Rasulullah ke Hajar Aswad, Rasulullah kucup Hajar Aswad sekali lagi. Selepas itu Rasulullah ke medan Safa dan Marwah untuk melaksanakan sa'i. Jadi disitulah Rasulullah melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah 7 kali secara bergilir-gilir bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Dengan jumlah ratus ribu tu agak boleh serentak tak nak melakukan sa'i? Memang tak boleh serentak. Jadi sahabat melakukan, kemudian bila dah ada ruangan sahabat lain, bila dah ada ruangan sahabat lain. Begitulah sampai ke selesai semuanya mengikuti apa yang ditunjukkan dan dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pada tarikh 4 Zulhijjah. Jadi kita ringkaskan. Bermula pada hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah pada berapa Zulhijjah? Hari Tarwiyah. Orang yang dah pergi haji, hari Tarwiyah ni berapa Zulhijjah? Bang? Hari Tarwiyah 8 Zulhijjah. Ini disebut hari Tarwiyah. Jadi selepas solat subuh, lebih kurang waktu tu kalau kita sekarang senang waktu duha. Lepas solat subuh, waktu duha pada hari Tarwiyah, iaitu hari ke-8 Zulhijjah. Jadi yang jadi persoalan dan pertanyaan di sini, kenapa hari tersebut dinamakan hari Tarwiyah?
Maksud hari tarwiyah ialah ada dua pendapat, ada dua riwayat daripada ulama. Pendapat yang pertama, kalimah tarwiyah ini sebenarnya ialah kalimah yang didapati daripada baik. Sebelum ini, bila kita nak melaksanakan ibadat haji, sebelum kita berwukuf di Padang Arafah, biasa kita akan duduk di Mina. Di Mina ni ada satu amalan yang menjadi kebiasaan bagi orang-orang yang nak melaksanakan ibadat haji. Sebab esok kita nak bergerak wukuf ke Arafah sebagai contoh, kita nak bergerak ke Arafah. Jadi pada malam tersebut, jemaah-jemaah haji ni biasanya akan mengisi bekas-bekas mereka dengan air. Mengisi bekas-bekas balang-balang kerajang-kerajang mereka dengan air. Sebab esok nak menuju ke Arafah dan nak wukuf di Arafah tu lama sedikit masa dia. Jadi di sinilah memerlukan bekalan-bekalan air yang mencukupi sepanjang keesokan nak wukuf di Arafah. Jadi perbuatan mengisi bekas-bekas dengan air ini dalam bahasa Arab disebut sebagai yatarawwawna. Perbuatan tadi tu, isi bekas-bekas air sebagai bekalan disebut di istilah Arab yatarawwawna. Jadi daripada hasil yatarawwawna itulah hari itu digelar sebagai hari tarwiyah. Itu satu pendapat. Tapi pendapat yang lebih kuat, pendapat yang lebih kukuh ialah yang kedua ini. Yang kedua ini, kenapa hari tarwiyah dinamakan tarwiyah? Kerana kita ingat kembali kepada kisah nenek moyang kita dulu, datuk kita iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada malam tersebut, iaitu pada malam 8 hari bulan Zulhijjah pada zaman beliau, pada malam tersebut, inilah yang dikatakan beliau bermimpi dengan Allah Subhanahu wa taala, mengarahkan beliau, memerintahkan beliau agar apa? Agar menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Jadi bila tiba waktu keesokannya, di sinilah kalimah tarwiyah keluar. Apa yang disebut sebagai yarwi dalam bahasa Arab. Yarwi ni maksudnya tertanya-tanya. Pasal apa Nabi Ibrahim tertanya-tanya? Kerana Nabi Ibrahim keliru akibat daripada mimpi yang dia alami semalam. Mimpi yang aku alami ni betul-betul ke semalam tu Allah arahkan aku sembelih anak aku Ismail, atau syaitan tu yang hadir dalam mimpi tu? Jadi akibat duk tertanya-tanya, Allah sungguh ke, syaitan ke? Di sinilah disebut yarwi. Sebab tu hari tu dinamakan hari tarwiyah. Jadi malam yang ke-9 pula tu, malam ke-9 tu sekali lagi mimpi itu hadir. Bila mimpi itu hadir dan keesokan harinya pada 9 tu, baginda menuju ke Padang Arafah. Baginda menuju ke Padang Arafah. Sebab itulah kita pergi ke Padang Arafah pada 9 Zulhijjah. Di sini baginda dah dapat tahu kenyataannya bahawa mimpi yang dialami sebelum ni tu memang confirm dari Allah. Walaupun pada asalnya duk tertanya-tanya, mari sekali lagi yang kedua pun, bila dah confirm, Rasulullah terus ke Padang Arafah mengucapkan syukur kepada Allah. Bila sebut Padang Arafah, inilah kenapa dikenali sebagai Padang Arafah. Apa maksud Arafah? Mengetahui dengan penuh yakin bahawa mimpi tersebut sememangnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada setengah mengatakan Arafah ni tempat pertemuan Nabi Adam dengan Nabi Hawa dulu. Jadi pendapat yang kedua inilah yang lebih kuat dan lebih meyakinkan kenapa hari ke-8 dinamakan sebagai hari tarwiyah. Baik, selepas waktu duha 8 Zulhijjah tu, Rasulullah mula bergerak ke mana? Rasulullah nak pergi ke Mina. Rasulullah bergerak menuju ke Mina. Bila berada di Mina, Rasulullah mengambil satu tempat yang mana sahabat-sahabat telah mendirikan kemah di situ. Di tempat itulah sekarang di Mina dinamakan Namirah. Dan tempat tu sekarang sudah dibina masjid. Bagi orang pernah pergi Mekah, ada tak nama masjid? Masjid Namirah. Masjid yang paling panjang. Masjid tu lebar dia pendek, tapi kok panjang tu panjang. Memang panjang sungguh Masjid Namirah. Jadi di situlah Rasulullah pernah menempatkan dirinya dan para sahabat di kemah yang disediakan oleh Rasulullah di Namirah. Jadi Rasulullah bermalam di situ hampir 1 hari suntuk. Maksudnya zuhur di situ, duduk di situ, asar pun duduk di situ, maghrib pun duduk di situ,
Isyak pun duduk di situ, sampailah waktu solat subuh esok, Rasulullah masih duduk di situ. Dengan kata lain, kalau tadi pada hari Tarwiyah 8 Zulhijjah, maksudnya subuh esok dah masuk 9 Zulhijjah. Satu hari suntuk tu, 5 waktu. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak sampai subuh 9 Zulhijjah. Jadi kalau tadi hari Tarwiyah bermula di Mekah, tolak lepas waktu duha. Sekarang ni dah lepas mayang subuh, waktu duha juga 9 Zulhijjah, Rasulullah bergerak menuju ke Arafah. Jadi waktu duha 9 Zulhijjah, Rasulullah bergerak menuju ke Arafah. Jadi Rasulullah duduk di padang Arafah. Biasa orang duduk di padang Arafah dalam keadaan 3 hal. Ada orang yang duduk saja. Ada orang yang kadang-kadang lenguh duduk, dia baring. Ada kadang-kadang orang yang lenguh duduk, lenguh baring, dia pun tertidur atau terlena. Itulah biasa keadaan manusia. Sama ada duduk, tidur ataupun lena. Berdiri itu tak payah kira. Biasanya orang duduk di Arafah ni, mereka biasa ada yang baca Quran, ada yang berzikir, ada yang berwirid, ada yang bertahmid, macam-macam yang kita boleh buat dalam pelbagai variasi dan aneka ibadat. Jadi Rasulullah duduk di situ selepas waktu duha tu, sampailah waktu matahari hampir tergelincir. Maksudnya hampir nak masuk waktu zuhur. Dah bertolak tadi kan, lepas duha duduk di wukuf di Arafah tu, sampai hampir nak waktu zuhur, nak gelincir. Bila waktu nak gelincir dan hampir masuk zuhur, inilah Rasulullah minta dikumpulkan sahabat di lembah Uranah. Ataupun bahasa lain disebut lembah Urainah, Wadi Urainah. Di sinilah Rasulullah berkhutbah, iaitu khutbah wida'. Khutbah perpisahan yang masyhur tu kan. Yang masyhur di lembah Urainah tu. Di sinilah berlaku hampir nak masuk waktu zuhur pada 9 Zulhijjah. Kebiasaannya banyak di masjid-masjid dia tampal dalam bentuk frame kan. Khutbah haji wida' tu. Jadi di sinilah Rasulullah berseru kepada para sahabat agar menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir pada waktu tersebut, agar orang yang hadir ini menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir, menggambarkan begitu pentingnya khutbah perpisahan dan khutbah terakhir Rasulullah bersama dengan para sahabat. Selesai Rasulullah berkhutbah, maksudnya bila masa berkhutbah tu dah ambil masa yang panjang, automatik dah berlalu waktu zuhur. Bila begitu, Rasulullah terus mengarahkan muazzin dia. Siapa muazzin Rasulullah? Bilal bin Rabah. Wahai Bilal, kamu azan, kemudian kamu iqamah. Bilal pun melaungkan azan, beberapa detik dan ketika beliau iqamah. Kemudian Rasulullah melakukan solat zuhur, kemudian solat asar. Di dalam satu solat, inilah yang dinamakan solat jamak takdim. Rasulullah buat terus. Semayang zuhur, semayang asar, asar di dalam waktu zuhur. Iaitu solat jamak takdim. Nak ajar sahabat tentang bagaimana cara-cara nak buat solat jamak takdim. Sebenarnya sebelum ni pun dah buat, nak mengukuhkan lagi. Sebab ni Rasulullah nak berpisah gambaran dengan para sahabat. Jadi nak memperingati balik apa-apa yang perlu dilaksanakan oleh baginda. Jadi di sini solat zuhur dan asar sekali, solat jamak takdim. Kemudian Rasulullah terus menuju ke lereng Jabal Rahmah. Lepas mayang tadi, Rasulullah terus ke lereng Jabal Rahmah. Di sini disediakan satu khemah untuk baginda. Baginda duduk dalam khemah tu. Baginda duduk, tak pernah baring, tak pernah tidur. Duduk saja-saja. Rasulullah menghadap ke arah kiblat. Rasulullah mengingati Allah dengan cara tahmid, berzikir dan mengagung-agungkan Allah. Rasulullah duduk dalam keadaan demikian bermula daripada selepas solat tadi, sampailah pula matahari nak terbenam pada 9 Zulhijjah tu. Bila matahari nak hampir terbenam, itu maksudnya dah nak masuk waktu maghrib. Asar tak payahlah, dah solat jamak tadi. Kemudian sahabat-sahabat lain ingat Rasulullah bangun tu nak mengarahkan sahabat agar sembahyang maghrib. Tidak. Rasulullah tak sembahyang maghrib walaupun dah tergelincir matahari nak masuk waktu maghrib. Rasulullah mengarahkan para sahabat berkumpul dan sekarang kita menuju ke Muzdalifah. Dalam keadaan tak sembahyang maghrib. Jadi Rasulullah menuju ke Muzdalifah. Bila diikuti oleh para sahabat sampai di satu tempat nama Sya'ab.
Sebelum sampai Muzdalifah tu Rasulullah singgah di satu tempat nama Sya'ab. Rasulullah turun daripada unta. Sahabat pelik. Sahabat kah ingat ke Rasulullah tu nak semayang di situ maghrib. Tiba-tiba sebenarnya Rasulullah berhenti sebab nak menunaikan hajat, nak qada hajat kecil. Selesai Rasulullah qada hajat kecil di situ, Rasulullah kemudian terus berwuduk dengan sempurna. Jadi anak angkat baginda dulu ada nama Zaid bin Harisah. Anak kepada Zaid bin Harisah siapa? Yang jadi komander perang paling muda, iaitu Usamah bin Zaid. Tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, bila aku melihat keadaan kamu berwuduk secara sempurna ni, adakah kita nak menunaikan solat maghrib di sini? Tidak, kita akan menunaikan maghrib di depan. Rasulullah naik unta dia, terlupa, unta Rasulullah ni nama dia Qaswa, Al-Qaswa. Jadi bila sampai di Muzdalifah, Rasulullah turun, sekali lagi Bilal azan, kemudian iqamah. Kali ini dah terlepas waktu maghrib. Otomatik, kalau siang tadi nak ajar solat jamak takdim, malam ni kita nak ulangi pengukuhan solat jamak takhir, iaitu menunaikan waktu maghrib di dalam waktu isya. Jadi buat jamak takhir di sini. Bila buat jamak takhir, maka selesai saja semayang tu, Rasulullah masuk dalam kemah. Kali ini Rasulullah duduk, Rasulullah baring sekejap, Rasulullah terlena. Sampailah kepada subuh pada 10 Zulhijjah. Sebelum terlupa, di lereng bukit Jabal Rahmah tadi, sebelum matahari nak terbenam, waktu itulah Rasulullah membacakan firman yang turun kepada baginda pada waktu tersebut, surah Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Turun waktu tersebut. Waktu inilah Abu Bakar yang berada di sisi Rasulullah menangis teresak-esak, memandangkan beliau cukup faham dengan ayat ni, bermaksud seolah-olah agama ni adalah agama yang hampir sempurna. Bila agama ni dah hampir sempurna, bermaksud Rasulullah pun tak lama lagi nak meninggalkan para sahabat. Itu sebab dia menangis. Jadi ulang balik di situ sebab saya terlupa nak bagi tahu tentang turunnya ayat itu semasa berada di lereng Jabal Rahmah tadi. Jadi keesokan bila Rasulullah tidur di Muzdalifah tu, esok otomatik subuh pada 10 Zulhijjah. Lepas mayang subuh, juga selepas waktu duha. Waktu duha Rasulullah bergerak ke Masy'aril Haram. Apa yang dimaksudkan dengan Masy'aril Haram ni? Masy'aril Haram ni ialah satu tempat yang masih berada dalam kawasan Muzdalifah. Dia ini masih berada dalam kawasan Tanah Haram. Disitulah bila di Masy'aril Haram Rasulullah menghadap kepada Kaabah. Kaabah jauh tu, duduk di Baitullahil Haram. Jadi Rasulullah menghadap kepada Kaabah, Rasulullah memuji-muji Allah, Rasulullah mentahmidkan Allah, Rasulullah mengagungkan Allah. Kemudian seterusnya Rasulullah bergerak ke Mina. Di Muzdalifah tadi Rasulullah bergerak ke Mina. Untuk apa ke Mina? Di sinilah Rasulullah mengutip 7 biji batu. Rasulullah ambil 7 biji batu tadi, Rasulullah nak pergi melontar. Tapi bukan 3 jamrah pada 10 ni. Bukan nak melontar di jamrah ula, bukan nak melontar di jamrah wusta, tetapi Rasulullah ambil 7 batu, just nak melontar di jamrah kubra saja pada 10 ni. Rasulullah pun pergi melontar 7 biji batu di Jamrah Kubra, kemudian patah balik ke Muzdalifah tadi. Tadi duduk di Muzdalifah, pergi melontar di Jamrah Kubra saja, balik ke Muzdalifah. Di sinilah pada 10 Zulhijjah, waktu lebih kurang kalau senang kita kata, antara pukul 9 ke pukul 10, Rasulullah menyembelih unta-unta. Rasulullah dengan sahabat bawa sejumlah 100 ekor unta. Setengahnya daripada Madinah, setengahnya sahabat menyedekahkannya daripada Yaman. 100 ekor unta ni. Maka itulah Rasulullah sembelih pada waktu sebelum zuhur di Muzdalifah, 100 ekor. Jadi Rasulullah ni sebab umur dia waktu tu 63 tahun, jadi Rasulullah hanya menyembelih 63 ekor unta. 1 tahun seekor unta, 1 tahun seekor unta, umur dia 63, Rasulullah pun sembelih 63 ekor unta. Baki lagi ada 37. Siapa yang tolong selesaikan? Saidina Ali, kamu sambung. Jadi Ali sambung yang ke-64 sampai ke yang ke-100 ekor. Jadi Rasulullah minta daripada setiap ekor yang dia sembelih 63 tu sepotong daging.
Hanya sepotong daging daripada setiap ekor yang dia sembelih. Ni sepotong, bila sepotong 63, jadi 63 potong. Jadi banyaklah 63 potong ni. Bila banyak, masak tu saya tak pasti masakan jenis mana. Yang penting tom yum mungkin tak ada lagi zaman tu dah. Tapi yang penting makanan tu makanan berkuah. Sebab dalam hadis sebut Rasulullah tengok Saidina Ali makan ni, dia bukan saja makan daging, malah Saidina Ali menghirup kuah-kuah daripada hasil masakan daging. Kuah cara mana wallahu alam, gulai ke, sup ke, kari ke, atau kita tak tahu cara masakan sahabat pada waktu tersebut. Jadi selesai pada makan tu Rasulullah bertahallul. Apa maksud tahallul? Dengan kata lain, tahallul senang. Kalau kita nak botakkan satu kepala macam saya ni pun boleh, botak habis. Lepas tu satu lagi, potong sebahagian rambut pun tak apa. Dah ditermasuk dalam istilah tahallul. Lepas tahallul ni Rasulullah bergerak menuju ke Kaabah kembali. 10 Zulhijjah sebelum Zuhur Rasulullah sampai di Kaabah. Bila sampai di Kaabah, Rasulullah masuk Kaabah, Rasulullah buat tawaf rukun. Sebelum Zuhur 10 Zulhijjah tawaf rukun. Rasulullah tawaf 7 kali. Selesai saja tawaf, masuknya waktu Zuhur. Sebelum sempat Rasulullah bersa'i. Maksudnya tawaf dulu, masuk waktu Zuhur, Rasulullah solat Zuhur. Lepas solat Zuhur, baru Rasulullah bergerak menuju ke Safa dan Marwah bersa'i. Lepas pada sa'i, siap semua sa'i, Rasulullah kembali menuju ke Mina. Bila Rasulullah menuju ke Mina, cuma nak tunggu apa? Nak tunggu 11, 12, 13 hari tasyrik, nak melontar 3 jamrah. Habis hari ke-13, Rasulullah kembali semula, habis dah 3 hari jamrah tu. Kembali semula hari yang ke-13, Rasulullah sekali lagi nak tawaf. Kali ini tawaf wida, tawaf ucap selamat tinggal. 13 hari bulan. Kemudian terus bersama sahabat kembali ke bumi Madinah. Sama ada terus kembali atau Rasulullah bermalam sehari, wallahu alam. Tapi yang pasti ada satu peristiwa besar sebelum sampai di Madinah yang jatuh pada 16 Zulhijjah. 13 habis haji, 16 Zulhijjah peristiwa besar yang berlaku di Wadi Ghadir Khum. Inilah yang disebut sebagai peristiwa Ghadir Khum, yang digunakan bukti hujah dan dalil ini oleh orang Syiah. Kerana di sinilah mereka mengatakan Rasulullah mengangkat dan membai'ah Ali sebagai pemimpin bagi sahabat sekiranya Rasulullah wafat dan meninggal kelak. Nah, inilah dalil orang-orang Syiah di Wadi Ghadir Khum tu pada 16 Zulhijjah. Biar itu cerita lain. Jadi itulah lebih kurang amalan-amalan haji Rasulullah yang bermula 25 Zulqa'edah sampai berakhir pada 13 Zulhijjah secara ringkas. Jadi bagi orang yang pergi haji nampak senang gambaran ni. Jadi bagi orang yang belum nak fikir Mina tu lagu mana dak, wukuf tu lagu mana, jamrah lagu mana tu, atau kena pergi tengok sendiri. Baik. Habis di situ secara ringkas, boleh tak kita pergi sikit? Kau nak sembahyang isyak dah? Boleh pergi sikit tentang kita kata apa falsafah dan simbolik. Kita ambil 5 lah yang paling senang. Apa simbolik 5 ni? Pertama, pemakaian ihram. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, melontar jamrah. Yang kelima, wukuf. Kita ambil simbolik yang asas. Simbolik pertama ialah pemakaian ihram. Sebenarnya dengan kata lain, bila kita tengok hadis Rasulullah daripada Ibnu Umar tadi, rukun Islam kita ini berakhir dengan menunaikan ibadat haji. Maksudnya itu yang terakhir. Sebenarnya pelaksanaan ibadat haji ni secara simbolik dan hakikat ialah persediaan untuk manusia bertemu dengan Allah. Hakikat inilah persediaan manusia mati. Pengakhiran hidup kita nak bertemu dengan Allah berlaku pada amalan-amalan dalam rukun haji. Dan kita semua terpaksa menghadap Allah, berhadapan dengan Allah, berjalan kepada Allah dalam keadaan cuma memakai 2 lembar kain saja. Satu kain untuk kita pakai di pinggang sampai ke bawah, yang kita pulah macam kain sarung ke, anda nak ketatkan dengan tali pinggang ke, tak kisah. Satu lembar lagi untuk anda lembarkan ke badan anda. Biasa yang akan kita tunjuk bahu kanan ke bahu kiri. Kita nak tunjuk bahu kanan, kita lembar pada bahu kiri.
Itu adalah perlambangan manusia nak menuju kepada Allah. Setakat itulah sekadar yang termampu 2 lembar kain. Sepatutnya bila mati betul 3 lembar kain yang lebih nipis. Tapi takkanlah nak tunjuk simbolik nak guna yang betul. Kalau betul semua kena pakai tocang macam hantu pocong tak? Tawaf pun terlompat-lompat macam pocong. Nak pergi wukuf pun pakai macam pocong. Semua macam pocong. Kalau nak ikat betul-betul cara mati, payahlah lagu tu. Jadi cukup dengan simbolik saja. Jadi sebenarnya kita pakai kain tu, itulah pakaian yang standard kita bertemu dengan Allah. Kaya ke kita, ihram 2 helai. Miskin ke kita, ihram 2 helai. Gemuk ke kita, ihram 2 helai. Kurus ke kita, ihram 2 helai. Putih ke kita, ihram 2 helai. Hitam gelap ke kita, ihram 2 helai. Ada tak kita tengok orang kaya pergi ihram, dia pakai baju kot masa tawaf? Mana tengok? Tak ada orang tawaf pakai baju kot. Tak kira di mana status sosial dia. Jutawan ke, hartawan ke, kaya ke. Dia tak boleh kata ihram ni pakaian orang miskin. Orang miskin saja pakai ihram. Aku orang kaya, aku pakai baju kot, aku nak tawaf. Tak ada status sosial di sini dari sudut pakaian anda. Di sinilah yang Allah nak matikan. Tidak ada status sosial bila berhadapan dengan aku. Lebih-lebih lagi masa kamu hidup dalam bentuk zahir dan hakikat kamu menghadap aku di alam mahsyar kelak. Sebab tu orang mati pun, dia pakai baju kok tak orang kaya? Bang, ke tanam 3 kain lai tu? 3 lai tu juga. Tak ada orang kaya mati pakai baju kot. Tak ada pakai selendang, tak ada pakai apa. Semua kain kapan saja. Jadi itu nak merendahkan dan nak meleburkan terus status sosial. Bila kita pakai demikian seolah-olah seperti pakaian seorang peminta sedekah. Pakaian orang fakir, pakaian pengemis. Memang kita nak mengemis hari ini di hadapan Allah. Kita nak mengadu di hadapan Allah. Kita nak merayu di hadapan Allah. Dengan serendah-rendahnya, hakikatnya nak cakap ni, kita tak punyai apa-apa. Takkanlah nak buat perlambangan tak punyai apa-apa, tak mau pakai langsung, tak logik pula tak dalam keadaan bogey dan telanjang. Tapi nak cakap 2 helai kain ni, nilai harta dah tak ada di sini, nilai jawatan dah tak ada di sini, nilai pangkat dah tak ada di sini. Kita tak bawa tu semua masuk dalam kubur. Bahkan kita nak menghadap Allah pun 2 helai kain ni saja. Kita semua setaraf, hamba Allah, makhluk Allah. Siapa yang lebih di sini hari ini? Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling baik hari ini, sama ada di tanah haram ataupun di mahsyar kelak, ialah mereka yang paling bertakwa di antara kamu. Bukan Allah nak pilih mereka yang paling handsome di antara kamu. Bukan yang paling tinggi di antara kamu. Bukan yang paling putih di antara kamu. Bukan yang paling kaya di antara kamu. Bukan yang paling tinggi jawatan di antara kamu. Yang paling bertakwa. Jadi nak menuju Allah, nak menghadap Allah, itulah bekalan terbaik anda, takwa. Yang lain semua ke belakang, yang lain semua tolak tepi. Tidak ada pengiraan dalam sistem kalkulator Allah. Kecuali takwa. Sebab bila takwa, tempat yang nak tuju, tempat yang ditune ialah di sini. Yang Rasulullah sebut berulang kali kepada para sahabat. Sekiranya baik dia, baiklah jasad. Sekiranya rosak dia, rosaklah jasad. Apa dia? Hati. Tempat tumpuan Allah. Baik. Bila kita membawa hati yang sejahtera, di sinilah kita nampak tidak ada perbezaan langsung dari sudut seorang manusia dengan manusia lain, kecuali amalan-amalan yang membawa kepada sifat takwa tadi. Dan pakaian ini sememangnya tidak boleh secara berjahit. Pasal apa tak boleh secara berjahit? Kerana di sini ada beberapa perkara. Dari beberapa sudut, dalam scientific science, setiap sesuatu yang berjahit, sebagai contoh, macam pakaian kita berjahit, ada butang, kemudian ada kancing. Biasanya sekiranya terjadi wabak yang melibatkan E. coli, virus-virus, bakteria-bakteria, kuman-kuman, biasanya dalam keadaan tempat berjahit itu, masalah kesihatan, masalah penyakit cepat merebak. Sekiranya kita pakai pakaian berjahit, di situlah kuman-kuman virus senang nak duduk di kawasan-kawasan yang ada jahitan, kawasan kancing, kawasan butang. Jadi sekiranya wabak terjadi pada tahun-tahun tersebut,
Memang ada yang akan kena, tetapi untuk mengurangkan penularan wabak dan penularan penyakit, maka dapat dicetuskan menerusi pakaian-pakaian yang tidak berjahit. Itu secara zahir scientific science modern. Jadi, kembali kepada ihram tadi. Sebenarnya, bila anda dapat gambaran sedemikian, kita sedar diri kita ini di sisi Allah hakikatnya tidak mempunyai apa-apa pun. Itulah bawa diri dengan amalan masing-masing yang akan dikira satu persatu, tidak dikecualikan dalam bentuk keadilan Allah. Seterusnya secara ringkas, sebab kita nak isyak, kita pergi kepada tawaf. Tawaf ni ialah satu amalan yang dikatakan inilah putaran sebenar sunnah Allah. Bagaimana sistem ini berjalan? Sistem Allah berjalan, inilah cara dia, sunnah Allah. Kita tawaf 7 kali, planet-planet yang 7 juga mengelilingi bumi 7 kali sehari. Dan benda-benda yang lain juga berputar pada paksinya. Ambil kita yang paling kecil pun, kalau kita belah-belah kita, kalau kita potong-potong kita, kalau kita kerak-kerak kita, sehingga satu sucuk yang paling kecil pun, kita masih ada unsur yang dinamakan atom. Bila kita tengok inti atom, dia ada proton dengan elektron. Macam mana keadaan dia? Dia pun duk tawaf atom tadi, elektron dengan proton. Maksudnya kita ada unsur tenaga yang kita tak boleh nafi. Bila kita ada unsur tenaga, maksudnya kita sebagai pencetus dan pemancar tenaga. Itulah yang kita selalu kaitkan. Kita sebenarnya apa jua amalan, kita tengah cetuskan tenaga, kita cetuskan aura, kita cetuskan energi. Sekiranya amalan kita itu baik dan soleh, maka aura yang terhasil juga aura positif. Sekiranya kita cetuskan itu aura yang negatif, maka yang kita laksanakan dan kita buat ialah perbuatan-perbuatan yang tak baik, perbuatan yang jahat, perbuatan yang berbentuk maksiat, perbuatan yang melawan hukum-hukum dan perintah Allah. Bila kita faham demikian, kita sebagai pencetus aura, kita sebagai pemancar energi, dan dalam masa yang sama kita juga menerima energi-energi aura di persekitaran kita. Inilah sebenarnya bila kita rosakkan sistem ini, apa yang menjadi bahagian kita ialah apa yang kita akan terima. Contoh, bila kita hidup di bandar, kita tahu kebanyakan aura-aura di bandar, apakah yang sering banyak terhasil? Aura positif ke aura negatif corak hidup orang di bandar? Anda fikir aura mana yang kuat terhasil? Positif ke negatif cara hidup orang di bandar? Siapa berani jawab? Ji, hidup di bandar banyak aura positif ke banyak aura negatif dengan perlakuan manusia sekarang? Banyak aura negatif. Sebab itu hidup kita sering gelisah, hidup kita sering ada masalah. Sebab tu orang-orang kaya, sesiapa pun orang miskin macam kita, kalau nak cari tempat untuk menenangkan diri, mereka pi ke bandar-bandar ke, mereka pi hujung-hujung kampung, mereka pi ke jenis gunung-gunung untuk tenangkan diri. Di situ tak ada siapa buat dosa. Hanya ada beruk, gajah, haiwan-haiwan tu. Jadi situlah tempat yang paling kurang aura negatif. Di situlah pi ada bahagia, situ pi ada ketenangan, situ pi ada kedamaian. Masuk balik dalam bandar, di sinilah macam-macam. Rasuah ada, korupsi ada, pecah amanah ada, penyelewengan ada. Otomatik anda buat benda tu, aura sekitaran anda pun aura negatif. Walaupun anda penghasil yang positif, tapi negatif kuat, dia akan lingkung diri anda. Bila anda faham demikian, sebenarnya dengan cara mudah yang saya selalu sibuk dalam simbolik Isra' dan Mi'raj. Energi ni bukan sekadar kita buat satu-satu benda, energi itu keluar positif atau negatif. Otomatik dalam masa yang sama, benda yang keluar spiral vortex, hak 7 pusing naik tu, adalah rakaman perbuatan anda dah. Contoh kita kata, malam ni saya duk baca Quran. Bila saya baca Quran, keluar aura dari tubuh saya. Biasa kita kata baca Quran, positif ke negatif? Positif. Dia bukan sahaja keluar aura positif. Malahan dalam masa yang sama, spiral vortex, aura ni bukan sahaja keluar yang positif, tetapi dalam masa yang sama, dia merakam perbuatan anda. Allah rakam perbuatan kita, naik, duduk di atas. Untuk apa? Simpan. Untuk perbicaraan di mahsyar kelak.
Anda buat jahat hari ni. Contoh anda minum arak. Keluar juga aura tu. Tapi aura negatif. Dalam masa yang sama Allah simpan perbuatan rakaman anda duk minum arak, simpan di mahsyar. Sebab apa ini bisa berlaku? Sebab apa ini bisa berlaku? Baik. Cukup senang. Kita perlu faham, anda pernah tak tengok filem-filem yang berbentuk investigation, penyiasatan, terutama CSI, New York ke Miami ke, pernah tengok tak? Pernah. Okey. Biasanya bila terjadi kes-kes pembunuhan di satu-satu tempat, sepatutnya orang yang dah kena tikam, orang yang dah kena tembak, orang yang dah mati, ambulan angkut dah buat pergi hospital. Pencuri pun dah lari, peragut pun dah lari, pembunuh dah lari. Tak ada siapa dah duduk tempat tu. Tapi pasal apa? Polis pi, dia halang dengan pita merah putih tu. Padahal tak ada apa dah. Tak ada apa yang penting dah di situ. Tapi polis tak mahu bagi masuk. Juru kamera pun duduk luar tu saja, ketuk-ketap, ketuk-ketap. Tak boleh masuk dalam. Biasanya kalau kes yang suka diselesaikan, X-file atau disebut unsolved case, kes yang suka diselesaikan, mereka akan gunakan, apa dia ni panggil, pengamal-pengamal kuasa psikik. Pengamal kuasa psikik, dia akan pi di situ, apa benda perkara paling pertama dia akan dapatkan. Benda perkara pertama pakar-pakar ahli psikik akan dapatkan ialah kesan-kesan karbon pada tempat pembunuhan. Kita duduk atas dunia ni, semua ada karbon ni. Kita duduk ni, jangan main-main ni. Karbon ni, anda nak tahu nikmat Allah cipta karbon ni. Karbon ialah satu unsur yang dapat memerangkap mesej audio. Karbon juga satu unsur yang dapat memerangkap mesej video. Karbon boleh tangkap suara anda, karbon boleh rakam perbuatan anda dalam keadaan kita tak sedar. Jadi dia cari unsur-unsur karbon. Mungkin ada duduk di batang pokok, mungkin ada duduk tersalut pada rumput-rumput, mungkin duduk tersalut kat tanah. Jadi dia akan kesan unsur karbon ni dulu. Yang tu yang dia tak bagi kacau kawasan tu. Anda mungkin tak percaya, suka nak terima, karbon adalah satu unsur yang boleh memerangkap audio, memerangkap visual. Dulu, zaman dulu, teknologi kita ada yang dipanggil vinyl disc. Apa vinyl disc? Piring hitam. Piring hitam, letak pada tempat dia, take. Oh nonaku Aziza. Piramli duduk rumah dia Kuala Lumpur. Piramli duduk rumah dia Pulau Pinang. Lepas tu, hak berbunyi piring hitam ni, siapa penyanyi dia? Piramli nyanyi. Lepas tu suara tu duduk kat mana? Kita pun buka alat tu. Kok mana suara ni? Anda jumpa tak suara tu? Tak jumpa. Letak balik, bunyi balik. Bunyi tu duduk di mana bunyi tu? Padahal plastik saja dah. Apa yang memerangkap bunyi tu? Ada apa dekat plastik tu? Unsur karbon. Anda jangan main-main. Dengan kita kata ilmu bodoh kita pun nak fikir macam mana unsur lagu tu boleh keluar orang menyanyi. Apa yang dia boleh simpan? Bentuk nyanyian tu dia nak simpan dalam apa? Bendanya piring nipis macam tu, unsur karbon. Kok mana dia boleh nyanyi tanpa ada tersekat-sekat betul setiap bilah perkataan? Maju moden sikit, tali kaset. Dulu macam-macam penyanyi kita ada tak? Side A 5 lagu, side B 5 lagu. Padahal tali nipis tu saja. Macam mana dia boleh rakam gang suara kita? Bila kita koyak-koyak, tak ada apa pun. Penyanyi bukan duduk dalam ni. Tali nipis sikit je tali kaset, betul tak? Lepas tu suara tu main mana? Macam mana suara tu boleh keluar dengan tali nipis? Unsur karbon tu yang perangkap. Unsur karbon tu yang perangkap. Karbon ni sebab dia apa boleh perangkap? Dia berat. Karbon berat, tuan-tuan. Ada unsur lain dalam bentuk gas, kita kata. Alam kita, hidrogen kita ada, helium kita ada, nitrogen kita ada, karbon kita ada. Dalam banyak-banyak ni, hak mana paling berat? Karbon paling berat. Hak lain semua ringan. Hidrogen ringan, nitrogen ringan, helium ringan, karbon berat. Tak percaya kalau musim tiba-tiba anda bawa anak anda pergi expo dan jenis ada perayaan-perayaan lah. Biasa anak anda bila pi kawasan lagu tu, dia tertarik dengan satu benda. Dia tertarik dengan orang-orang duk jual belon. Dia tengok, oh tu belon Doraemon, ni belon Ultraman, ni belon Frozen. Jadi bapak-bapak beli belon. Bila kita pergi tanya, berapa bang? RM5 satu. Biasanya belon tu dia akan isi dengan apa?
Gas kan? Gas apa tu dalam belon tu? Gas apa dalam belon? Siapa tahu? Helium. Dalam belon tu gas helium. Bila dia isi, dia tambat dengan kayu, bagi anak kita pegang. Adik jangan terlucu nanti dia naik. Tiba-tiba anak kita ralik, dia terlepas. Belon tu jatuh ke bawah ke, terus naik makin tinggi. Belon tu terus naik makin tinggi. Sebab apa? Dalam tu ada helium. Helium ringan, naik. Tapi karbon berat. Anda tak percaya? Ambil belon. Ambil belon hak sekupang satu tu, ambil. Anda tiup. Tumbuhan, mereka sedut karbon dioksida, mereka keluarkan oksigen. Kita sedut oksigen, keluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida. Tiup. Hakikat yang kita tiup, karbon dioksida. Anda tiup belon tu bulat-bulat, cuba lambung. Dia naik macam helium tadi ke, jatuh ke bawah balik? Belon kita tiup, naik lagi tinggi ke bang, jatuh ke bawah? Jatuh ke bawah dah hak kita tiup. Padahal kita fikir, angin juga hak aku tiup. Ambil hak anak tadi, angin juga. Pasal apa hak anak aku naik tinggi, aku tiup jatuh? Benda kecil macam tu dah ada beza. Berat dengan ringan. Padahal nak ukur macam mana angin sama angin. Karbon berat. Anda tiup tadi, karbon dioksida jatuh, dia tak naik. Macam kereta lah ni. Ada kereta yang isi tayak dia angin macam dulu. Lah ni ada terbaru isi nitrogen, betul tak? Dia nak bagi ringan. Nitrogen biasa kereta Formula 1. Dia tak isi angin biasa tu, tayak dia tu. Dia isi angin nitrogen, nak suruh ringan, nak suruh laju lagi. Kereta tu dah memang berat, tapi bila tayak kita isi nitrogen, dia lebih laju daripada kereta yang isi angin biasa. Okey, faham dah? Sistem karbon mudah saja. Naiklah karbon. Macam orang dulu lah karbon ni. Resik kita dulu, ingat tak orang dulu terkenal dengan satu kertas di bawah resik, warna biru, warna hitam, betul tak? Dia tulis Z. Okey, ni abang pendua ada tak dengan kita? Pendua. Ada pendua tak? Hak tertulis karbon. Karbon pun ada. Bayangkan tiba-tiba orang nak tipu. Ustaz, saya dah beli barang ni, mana resit saya? Dia pura-pura dia tak terima resit. Dengan kita mesti dah ada pendua, betul? Kita pula terlupa. Allah, pendua ada duduk kat rumah aku. Dia pun tetap juga nak pertahankan hujah dia. Satu pun kita kata dia perilang, dia kata kita perilang. Pendua pun kita tak bawa. Tapi kita bawa resit hak biru tu. Karbon hak biru tu. Ni karbon hak biru. Bawa benda ni masuk makmal, bukan kata resit hang. Resit hak 10 buku resit pun semua nama duk ni. Betul tak? Sebab tu ada orang tanya, pasal apa ustaz? Bila dah spiral vortex, rakaman perbuatan kita, perlu apa lagi malaikat? Roket dengan atik, betul? Dah kita Allah duk rakam dah ni, tak perlu roket dengan atik dah. Ni Allah nak ajar kita susun kerja biar ada backup. Biar ada backup. Roket atik lah tanda. Roket atik tanda. Yang ni rakaman. Macam kita tanda kertas lah, senang. Guru, saya guru, periksa sekarang kan. Kita tanda kertas. Bayangkan nombor 1, budak-budak D. Betul. Betul, bayangkan amal soleh. Oh, nombor 2 betul. Nombor 3 betul. Nombor 4 salah. Salah tu perbuatan jahat. Tiba-tiba, markah kita nak bagi secara peratus duduk muka surat depan, betul? Budak ni banyak betul. 86%. Hak terperinci mana? Hak terperinci duduk dalam tu, salah betul. Hak umum, 86%. Hak 86% ni lah, satu malaikat lagi nama hafazah nak bawa naik. Hari ni simpulan bin simpulan, 86% amalan dia. Dalam kerajaan Allah tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan. Kita bayangkan saja, kita masukkan kelemahan. Contoh, parent kepada budak yang saya raih kertas tadi tanya, Ustaz, mata pelajaran semua anak saya, sains, matematik, bahasa Inggeris saya dah terima. Ustaz guru agama, mana mata pelajaran pendidikan Islam anak saya? Tak ada lagi kertas dia. Saya kata, semalam saya dah raih ni, tapi saya lupa berapa markah dia. Tiba-tiba kertas tak jumpa. Agak-agak nak cari mana? Oh, saya dah tanda markah dia hak depan tu dalam buku rekod saya. Okey, mai kita pergi bilik guru, tengok di buku rekod saya. Kita pergi tadi baru mai dari kantin, bawa buku rekod tertinggal di kantin. Kita pun buka data komputer sekolah. Ada dah situ nama anak Azman bin Ali 86. Anak encik 86 Liga Islam. Tengok. Kalau kertas soalan tak jumpa, backup dia buku rekod. Buku rekod tak jumpa, backup dia
data sekolah. Data sekolah ni pun boleh dimasuk virus tak? Boleh masuk virus. Kalau anda tak yakin, pendrive pula. Pak pendrive lagi, simpan. Tak yakin pendrive, pak laptop rumah anda. Berapa backup dah tu? 5 dah tu kalau rosak. Macam tu juga dalam sistem roket atik memang tak ada kurang. Kita bayangkan kurang. Bila malaikat besok baca, ustaz pada tarikh sekian-sekian, ustaz buat dosa. Ustaz minum arak. Mana bukti ni? Roket atik duk tulis pada sekian-sekian sebulan. Biasanya bila kita ditayangkan kejahatan dan dosa disebut, orang ramai nak mengaku ke tak mengaku? Macam hari ni lah pergi mahkamah, dia bunuh orang pun dia tak mengaku. Begitu juga besok depan Allah. Pada hadapan Allah ni tak mengaku dia buat tu. Roket atik tulis je dia tak mengaku. Okey, tak mengaku tak apa. Saya buka Sparrow Attack nak. Muka kita duk minum arak. Tak mengaku lagi. Backup tu nak cakap. Roket atik tu cara ni. Hak hafazah cara ni. Hak kita duk buat ni Allah duk simpan dah. Hak tu tak mau mengaku, hak ni tak mau mengaku. Dah ni muka kita, tangan duk pegang botol arak, tak mau mengaku lagi. Kena mengaku dah lah. Faham tak? Faham dah? Ke pening? Ke pening ni? Faham dah? Faham. Senang saja. Nak bagi mudah. Okey, terus bagi cepat-cepat. Apa dia? Tawaf sa'i. Sa'i. Sa'yan. Apa maksud sa'i? Sa'i bertindak. Bertindak ni dalam bentuk amalan. Inilah kita panggil, sekali imbas kita tengok perbuatan hajar dulu unreasonable. Apa maksud unreasonable? Kerja yang tak ada asas, kerja yang sia-sia. Pimai 7 kali cari air. Bila kita pi satu tempat, confirm tempat tu tak ada, perlu ke sampai 7 kali? Kita nak confirm 2 kali pun cukup. Contoh kita pi. Oi, tak ada dah ni. Kok ni pula? Oi, tak ada dah ni. Oh, kau tak puas hati, aku tersilap pandang. Pilah aku sekali lagi, pi kali kedua. Confirm dah tak ada, pi kok ni. 2 kali cukup dah nak mengkonfirmkan situ tak ada air. Tapi pi berapa kali? 7. Macam kerja unreasonable. Tak sia-sia saja. Pi kok ni 7, pi kok ni 7. Tak ada sia-sia. Sebenarnya di sini, ialah apa nak cakap? Life is struggle. There is no life without struggle. Hidup ni perjuangan. Dan hidup ni tidak lain dan bukan hanyalah meneruskan perjuangan. Sebenarnya perjuangan hak kita nak bertindak tu amalan-amalan. Itulah pi mari. Nak cari apa? Nak cari Allah, nak cari rahmat Allah, nak cari keberkatan Allah, cari air, sumber hidup. Tapi dengan cara apa kita nak cari Allah? Kena ada 2. Tempat ni nama apa? Satu sofa, satu marwah. Sofa maksud dia sofiyun, suci, bersih, tulus, ikhlas, clear, clean, bright. Amalan yang kita nak buat mesti ada sifat ni. Nak cari sifat bersih, tulus, suci, clean, bright, kena ikut Quran, kena ikut sunnah. Barulah amalan tu ada sifat sofi. Satu lagi, amalan ni walaupun kita dah buat cantik, kalau tak kena gaya, nak kena gaya kena ada apa? Kena ada marwah. Apa maksud marwah? Muru'ah. Ada adab, ada etika. Benda yang cantik, buat tak ada adab, buat tak ada etika, dia tak jadi. Contoh kita nak seru, nak dakwah orang tak semayang. Benda yang kita nak seru sofi, bersih, nak ajak orang buat baik. Tapi muru'ah kena ada marwah tadi, adab etika. Bang, kita ni dah tua bang, umur 40-50. Saya tengok abang ni hari-hari tinggal semayang. Bahasa lembut tak? Lembut. Tak elok lah bang. Kalau mati kita hari ni nak jawab apa? Agak-agak dia boleh terima tak? Boleh. Hei! 60 tak semayang. Benda yang nak cakap baik tapi marwah tak ada. Jerakah. Orang pun bukan makin dekat tapi makin jauh. Adab tak ada, etika ada. Benda cantik dah, sofa. Marwah tak ada, sorry. Jadi kita hari ni nak nak cari harap Allah, rahmat Allah, redha Allah. Sa'yun kena ada, marwah kena ada. Yang penting ni orang jarang ada ni. Marwah ni. Benda baik nak cakap, adab tak ada, etika tak ada, jerakah. Cakap kuat. Okey. Kita ringkas-ringkas lah. Pi lagi. Jamrah. Jamrah ada 3. Setengah ulama' kata jamrah ula tu nak lempar setan. Tapi jumrah kubra tu setan betulnya. Jumrah ula tu setan dalam bentuk manusia. Jamrah wusta setan dalam bentuk pangkat, harta dan kedudukan. Sebab ada juga, kita ni ada setan manusia. Setan manusia ni kawan-kawan kita yang banyak lebih membawa kita kepada kejahatan. Mana malam ni dandut, mana malam ni karaoke,
mana malam ni berjudi, mana malam ni minum-minum, mana malam ni langgam perempuan. Tu setan juga, setan dalam bentuk manusia. Mana malam ni semayang, kuliah mana malam ni masjid tu, kuliah mana malam ni surau tu. Tu bukan kalangan setan dah. Jadi sebelum ni kita duk berkawan dengan setan manusia jenis tu. Bila kita kita lontar dah jamrah ula, kalau balik kawan lagi tak settle lah haji kita. Seolah-olah bila kita balik tu kita nak buat dah kawan-kawan hak jenis mengajak ke arah ni, aku tak mau dah bila balik. Tapi kalau balik duduk macam ni kamcing lagi dengan hak lama tu, tak settle lagi lah haji anda. Mabrur tu jauh lagi. Macam juga harta pangkat yang kedua. Nak buang dah. Jangan buang pangkat. Bukan maksudnya sekarang jawatan pengarah balik ni saya jadi kuli sapu sampah. Bukan lagu tu. Maksudnya mungkin kita sombong dengan orang, kita angkuh, kita takabur nak buang hak tu. Jadi janganlah dengan pangkat tu menghalang kita kenal Allah. Janganlah dengan pangkat tu kita jadikan orang lain tu macam ada perbezaan. Padahal kita semua sama saja. Hak tiga tu barulah setan betul-betul. Jadi balik pun ni lah. Mana-mana orang contoh nak ajak benda tu, seolah-olah ambil batu, baling. Aku tak mau dah. Mari hari ni pula aku tak mau dah. Tu simbolik. Yang akhir sekali, wukuf. Wukuf tu gambaran himpunan mini padang mahsyar. Di sinilah Sayyidina Umar sebut, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah. Jadi duduk situ menengunglah. Banyak berzikir, banyak ingat Allah. Apa yang kita dah buat sebelum ni. Bayangkan gambaran wukuf, duduk tunggu pengadilan Allah. Aku ni Allah nak buka catatan amal. Tak tahu banyak mana baik, banyak mana ni. Sedihnya kalau banyak jahat. Alangkah gembiranya kalau banyak baik. Sedihnya kalau daftar masuk neraka. Bahagianya kalau daftar masuk syurga. Jadi fikirlah diri anda di situ. Jadi baki lagi apa yang dah anda pelajari di sana, bawa balik ke Malaysia, selami balik. Maksudnya budaya berfikir dosa pahala tu kena ada lagi. Jangan duduk Mekah saja fikir dosa pahala, balik tak ingat dah dosa pahala. Melempar setan, melempar iblis pun di Mekah, balik kawan baik dengan setan iblis ni. Jadi rugilah. Rugi kita. Tu simbolik. Jadi sebelum kita berakhir, satulah kita nak sentuh berkenaan dengan solat ni. Jadi bila masuk waktu solat, kita kata seumpama maghrib tadi. Jadi bila kita bersepakat dalam mesyuarat, contoh kita menyuarakan pendapat, sepakat mengatakan, contoh kita kata selepas azan maghrib kita nak lewatkan masa tu untuk sampai kepada waktu iqamah berapa minit contoh. Jadi ni dalam mesyuarat kita sepakati. Bila sepakati, kita semua kena pakat terima. Contoh kita kata 10 minit. Jadi lepas azan, tunggulah 10 minit. Kemudian baru kita qomat. Kecuali yang kita azan tu waktu pun dah semput. Contoh maghrib 7.30. Kita azan maghrib 7.30. Kita azan pun tiun-tiun 7.30. Jadi masa tu panjang lagi. Jadi 7.40 qomat lah. Kecuali kita semua katakan takdir datang lewat 7.45 tu baru nak azan. 7.45 azan, takkanlah nak tunggu 10 minit lagi. Masa tu bolehlah kita kata ambil masa 2-3 minit saja terus qomat. Jadi berilah kesempatan, mungkin ada jemaah-jemaah kita yang baru sampai dah. Yang baru sampai lah, kalaulah kita nak azan terus qomat. Jadi kesianlah orang yang nak tunaikan solat-solat sunat di celah tu. Jadi benda ni disepakati. Bukan kata benda ni wajib ikut. Maksudnya kalau 10 tu kena 10 dah. Ikut keadaan suasana dan persekitaran kita. Kalau hak biasa kita ikutlah 10 minit. Kalau keadaan memerlukan, keadaan memaksa, kita tukar tiung saja, tu saja. Jadi tak payahlah ada kecoh-kecoh. Kita nak bergaduh pasal isu ni. Bukan apa, kita pun nak semayang. Selagi kita nak sembah Allah. Ni rumah Allah, jadi kita tengok ni duk bergaduh. Bergaduh pasal apa? Bergaduh pasal waktu saja. Jadi kita ni kena banyak berlapang dada. Kita kena banyak tasamuh. Tasamuh tentang hal-hal sekeliling kita. Jangan kita fikir benda tu ada kebaikan tapi kita sorang. Tapi kadang-kadang orang berfikir ada kebaikan untuk jemaah yang ramai. Jadi kita ambil perkiraan untuk kebaikan jemaah yang ramai. Jadi kalau ada salah silap pada pendapat saya ni, saya minta maaf. Jadi kita semua ni nak sama-sama kebaikan. Jadi kita tak maulah ada unsur-unsur yang kita anggap negatif dalam rumah Allah.
Lepas tu pula kita nak menghadap Allah. Jadi sama-samalah berlapang dada bertasamuh dalam soal ini. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawassikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allah.